InsyaAllah pada hari ini kita akan mengupas pada hikmah yang ke-79. Ya. Dalam kitab Syarah Al-Hikam, jilid yang kedua, muka surat yang ke-46. Surat yang ke-46, tajuknya orang arif jika merasa lapang, mereka khawatir. Orang arif ni, bila mereka jika merasa lapang, mereka khawatir. Di mana yang tulis oleh pengarang ini? Sifat khaufun akan melahirkan natijah muraqabah. Muraqabah ini ialah hampir kepada Allah Ta'ala. Menghampiri. Juga sebut sini takut. Takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sentiasa muhasabah diri. Ya? Orang yang ada sifat takut ni, khaufun ni tadi, dia akan sentiasa muhasabah diri dia. Ya? Adakah aku ni, amal ibadah aku diterima oleh Allah SWT, dia bimbang tak? Dia bimbang sebab apa? Dia bimbang takut dia jauh pada Allah SWT. Jadi ya, dengan ada kedua-dua sifat ini, seseorang itu akan berjaya dalam usahanya bermujahadah melawan nafsunya. Orang yang memiliki sifat khauf, yakni takut tadi, sentiasa dalam keadaan bimbang. Kerana dia tidak akan terselamat daripada tipu daya ya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu dia sentiasa berhati-hati ya, dalam tindak tanduk dan perkataannya kerana inginkan keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang takut, dia akan selamat. Daripada sifat khauf ini akan melahirkan natijah yang gemilang, iaitu sentiasa berfikir tentang balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas, memutuskan pengaruh nafsu dan tabah melawan hawa nafsu. Zunun Nisri berkata, seseorang itu masih tetap berada di atas landasan jalan menuju Allah SWT selagi wujud sifat khauf dalam dirinya. Sifat khauf takut, dia bimbang. Ya, dia bimbang. Adakah dia ni berada dalam landasan yang betul? Dia rasa dia bimbang. Itu selalu kita doa lah, Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa taghashu'ana wa tadarrana wa tamin tasirana ya Allah ya Alhamdulillah. Ya Allah, terimalah solat kami. Allah, dia bimbang. Bukannya lepas kita solat, dia confident dia solat kita terima kan? Sebab pada hadis juga disebutkan bahawa sebenarnya ada seorang ni dia solat dan malaikat angkat solatnya itu ke langit tak? Bawa jumpa Allah Ta'ala. Allah tanya dia, apa yang kau bawa ni? Aku bawa ni ya Allah, solat hamba-Mu ya Allah. Sebab malaikat pun tak tahu. Dia bawa kerja dia. Ya. Jadi bila malaikat bawa, dia kata, ni aku bawa solat hamba-Mu ya Allah ni. Jadi Allah Ta'ala kata, apa benda solat macam ni? Macam kain bubuk ni. Kopi campak muka dia ni. Macam ni ke kualiti solat? Ya. Malaikat pun tak tahu yang dia bawa tu kualiti solat yang bertaraf kain bubuk. Kalau dia tahu pun dia rasa malu, takkan aku nak bawa pula kan. Ni solat kualiti macam ni takkan nak bawa tak. Baik tu kerja dia. Dia bawa jumpa dengan Allah. Allah kata, apa macam ni dia solat ni? Macam kain bubuk. Mata tak? Apa tuan-tuan? Ya. Dia punya rukun dia tak jaga qauli, fi'li, qalbi ni semua tak. Jadi ni kualiti yang tak ada ni. Ya. Jadinya buatlah seikhlas. Sebab apa? Ikhlas tu tak ada. Di samping itu, seorang sufi dituntut supaya sentiasa memelihara keikhlasan dirinya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Mukminun ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita baca sama. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ
wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Maksudnya, dan orang yang memberi apa yang mereka berikan, sedang hati mereka gemetar kerana mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka. Al-Mu'minun ayat 60. Jadi orang yang arif ini, ya, dia bimbang. Sebab apa? Amalan yang dia buat ni tadi, kalau dia hantar tadi amalan itu tadi, kalau tidak ada apa, tak apa. Masalah sekarang, amalan yang dia buat nanti akan diperhitungkan di hari akhirat. Dan dia akan ada dekat situ, dia akan berhadapan dengan ini. Jadi dia akan tengoklah, di situ hari dia baru tahu, lah rupanya selama ni solat aku tak diterima, rupanya ibadah aku tak terima. Kenapa tak terima? Sebab tak ada ikhlas kat situ, ya Allah, baru tahu. Kan? Baru tahu selama ni dia beramal ni bukan kerana Allah, ada sifat riak kat situ lah. Bimbang. Sebab tu orang arif dia bimbang. Walaupun dia dah solat dah sempurna, tapi dia risau lah. Sebab iyalah, memang aku yang rasa, orang kata syok sendiri kan. Dia yang rasa macam solat bagus tak? Rupa-rupanya tak terima oleh Allah Ta'ala. Dan bila tidak terima oleh Allah Ta'ala, penolakan Allah Ta'ala terhadap amalan dia pula, penolakan yang dia rasa, betul lah kan. Aku tu semayang sebab riak. Aku semayang sebab tak ikhlas. Betul lah tu. Walaupun rukun semua cukup kan. Ni dia bimbang orang arif ni, dia risau. Takut-takut ada dalam ibadah dia ni yang ditolak oleh Allah. Syekh Qutb berkata, orang yang beriman itu sentiasa menaruh kebimbangan, ketakutan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Mereka beriman kepada ayat-ayatnya dan tidak mempersekutukannya. Mereka menyempurnakan tugas-tugas dan kewajipan mereka lah sebagai seorang Muslim kan. Apa kewajipan kita kan? Menunaikan solat, zakat, puasa, haji semua ni. Buat. Ya. Bukan mereka tak buat. Yang mereka buat. Mereka mengerjakan ketaatan sedaya upaya mereka. Dan selepas itu, mereka masih berasa kurang taksir terhadap Allah SWT. Setelah mereka mengorbankan segala usaha dan daya upaya mereka. Namun, pada pandangan mereka, usaha-usaha ini masih sangat sedikit. Ini Alhamdulillah, ada orang arif kan? Dia rasa amalan dia tak cukup. Dia rasa amalan dia ada kekurangan lagi ni. Ya, ini yang kena ada pada diri kita lah. Kan? Sentiasa kita rasa, ya Allah, cukup ataupun ibadah aku ni, ya Allah. Solat aku ni sempurna ke tidak, ya Allah. Kau terima ke tidak, ya Allah. Itu yang terbimbang. Kan? Jadi sifat khauf berkait rapat dengan sifat sedih bagi sebahagian daripada orang arifin. Oleh itu mereka menganggap kesedihan itu adalah sebahagian daripada maqam. Ya, kena ada dalam kedudukan sifat sedih itu kena ada dalam diri mereka. Jika dipecahkan sifat sedih dan khauf itu, maka sifat sedih akan menjadi salah satu daripada maqam-maqam tersebut. Ya. Ini maqam apa ni? Yang bukan maqam ni bukan kubur kan. Maqam ni kedudukan dia lah. Dalam diri dia ada kedudukan sedih tu. Dalam dia beramal, dia letakkan ada sifat sedih dalam diri tu. Sebab apa? Dia letakkan sifat takut dalam diri dia. Kedudukan, maqam kedudukan dalam diri dia letak. Supaya apa? Supaya bila dia laksanakan ibadah, dia tak rasa syok sendiri. Dia tak rasa bagus. Kan? Ini ibadah aku ni okey, ni cantik, ni lah. Dia tak rasa macam tu. Kalau kita ada perasaan begitu, tuan-tuan, maka kita nak check balik lah. Kita bimbang, takut-takut kita tertipu tak. Sebab macam mana kita boleh menilai kualiti solat kita sendiri? Ya, memang cukup dari segi duduk rukun fi'li, rukun qawli qalbi saya sebut tadi dah ada 13 rukun tu memang cukup semua lah. Tapi dalam hati ni ya, hati kita ni walaupun dari segi sudut orang kata apa, hukumnya cukup. 13 rukun cantik dah daripada takbir berdiri tadi semua bagi saya cantik. Tapi bila mana melibatkan hati ini yang masalah.
Sebab kita tak boleh nak dakwa, saya ikhlas, saya tolong ni ikhlas, saya buat ni ikhlas tak. Tak ikhlas tu kita dengan Allah je tahu. Sebab ada orang memang pada dia ada ikhlas, tapi rupanya dia ada kepentingan tertentu. Nah, ini yang susah bercakap ni ikhlas ni. Jadi nak melahirkan ikhlas ini bagaimana tuan-tuan? Ya, caranya kita letakkan kita ni hamba ya Allah. Itu je lah. Aku ni hamba ya Allah. Aku buat apa yang kau suruh tu kan. Minta pada Allah itu lah. Dan apa yang Allah suruh kita buat. Dan kita meletakkan pula bila kita buat, kita kembalikan balik. Ya Allah, kau terimalah ibadah aku ni ya Allah. Dalam ibadah tak boleh ada unsur-unsur kepentingan duniawi. Bila ada unsur kepentingan dunia, tong reject. Nah, sebab apa? Sebab kita kan dah buat aku janji dah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin kan. Oh, baca bukan main lagi kan. Sungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku ni lillahi rabbil alamin. Dah aku janji dah tu. Tiba-tiba dalam bab sembahyang, dalam bab ibadah bukan lillahi rabbil alamin. Kenapa? Nak orang tengok dia cantik kan. Oh, bagus sembahyangnya. Nak orang kata suara dia sedap baca Quran. Nak kata dia ni seorang yang rajin bersedekah, dia ni seorang yang seorang yang rajin bersedekah ni bagus dia ni nak ni. Bila dalam ibadah ada unsur-unsur selain pada Allah tadi mengharapkan pengiktirafan makhluk, maka rosaklah ibadah tu. Ibaratkan nasi tercampur dengan pasir tak? Macam mana? Kualiti tak ada lah. Tak ada. Sebab tu orang arif yang kita baca tadi, dia cukup berhati-hati. Walaupun dia dah buat sebaik mungkin dah pun, maka dia rasa, ya Allah, cukup tak cukup lagi ni. Tak. Sebab tu orang-orang soleh ni, dalam bab ibadah, mereka sembunyikan ibadah dia. Tak tunjuk ke orang. Dia bimbang, takut orang tengok dia beribadah nanti, dia rasa, takut dia yang rasa, takut orang tu puji dia pula, nanti orang cerita ke orang habis tak, dia rasa, nanti hilang sifat ikhlas aku ni kan. Ini orang-orang yang jaga kan. Bagi kita orang-orang kita buat je lah. Letakkan Allah SWT. Ini juga sebut tadi lah. Jika dipecahkan sifat sedih itu tadi, maka sifat sedih akan menjadi salah satu daripada makam-makam tersebut. Ibnu Athaillah berkata, Al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza qubidu wala yaqifu ala hududil adabi fil basti illa qalilun. Maksudnya ahli makrifah jika berasa lapang lebih khawatir takut daripada berada dalam kesempitan. Dan amat sedikit orang yang boleh berdiri mengikut batas adab ketika mendapat kelapangan. Dia risau kalau dia dalam keadaan senang, dia bimbang. Kenapa dia bimbang? Dia takut, dia lebih takut dia ni berbanding dengan bila dia berada dalam kesempitan. Kenapa ada sebab itu? Kerana dia bimbang bila dia senang, kebergantungan dia kepada Allah Ta'ala kurang. Berbanding bila mana dia berada dalam kesempitan. Ya, normallah kita pun macam tu. Bila dalam keadaan susah tak, pengharapan kita pada Allah SWT tu tinggi. Tapi bila kita ada senang, lapang, boleh nak, tak ada masalah. Ni orang arifin. Lepas tu ada dalam kalangan sahabat yang mereka bimbang. Kalau satu hari itu mereka tak diuji oleh Allah, dia risau. Allah Ta'ala ni tak sayang kat aku ke? Tak ada ujian, tak ada apa ke? Makanya dia bimbang yang tu. Ya. Jadi sebab tu dalam hadis juga sebut dah, ramai orang yang gagal dalam ujian kesenangan berbanding orang yang diuji dengan kesusahan. Kerana orang yang diuji dengan kesempitan, dengan kesusahan, kebergantungan dia pada Allah lebih tinggi berbanding bila mana dia dalam keadaan senang. Kebergantungan dia tadi tu. Ya. Jadi itu kata tadi. Bila mana kita dalam keadaan susah, barulah kita bergantungan kita pada Allah lebih tinggi. Syarah lafaz hadis ini dah akhwafu, lebih takut. Isim tafdil lebih takut. Dia lebih, maksudnya orang arif tadi,
Dia lebih takut berada dalam kesenangan berbanding dengan kesempitan. Kenapa? Bila dalam kesempitan tadi saya sebutlah, kebergantungan dia pada Allah lebih tinggi. Qalilun sedikit, arifu setiap yang dibukakan segala syuhud ma'ani, iaitu ahli ma'rifah. Orang yang arif ni dia nampak benda-benda macam ni. Jadi atas sebab dia nampak tu tadi dia datang rasa bimbang pada dia. Jadi orang kata benda-benda macam ni perkara begini. Bila kita sentiasa rajin beribadah pada Allah, banyak kita ni letakkan keikhlasan, beribadah dengan ikhlas, kebergantungan kita pada Allah, kita akan nampak lah benda ni. Kadang-kadang bila kita buat ibadah, kita buat sesuatu dan kita rasa macam, ya Allah, hari ni hari ibadah aku rasa macam tak ni lah. Mungkin sebab senang kot, biasanya susah nak ni kan. Jadi bila kadang susah tu kita rasa kita buat sungguh-sungguh. Alah, macam tu hari tu lah COVID. Time COVID, bila orang kata nak mari masjid imam dengan Bilal. Halis semua bising. Kami pun nak semayang juga lah. Ingat apa lah, semayang Jumaat bagi had daripada 4 orang, 5, 6 orang ke 12 orang lah. Aku nak juga beratur bagi 6 orang lah. Ni habis COVID ni lapang. Masjid kosong kat sana ni. Kan? Waktu COVID tu bukan main garang lagi yang. Apa lah. Pihak pengusaha masjid ni. Nama saya tak ada lagi 20 kali Jumaat tak pergi. Dah marah lah ni. Ni mari lah. Lapang. Ni masjid dah lapang ni. Mari. Kan? Jadi itulah manusia. Kan? Dia dalam keadaan sempit baru terfikir. Oh ya Allah. Kebergantungan lah. Bila dah senang lapang mari lah. Kan? Bukan dekat tunggu hari Jumaat. 5 waktu mari. Penuhkan masjid. Kan? Tentu lah pula bola lah, apa lagi lah kan. Itu masalah. Itulah manusia. Sifat manusia tak. Itu bukan main lagi kan. Main jarak pun tak boleh kan. Mana datang macam ni lah. Mari masing-masing dah. Boleh main rapat-rapat sekarang ni kan. Tak payah 1 meter lagi dah. Mari. Lagi rapat lagi bagus. Rapatkan soft kan. Mafhum pada himmah ini. Ketakutan ketika kurniaan Allah SWT lebih daripada ujian kepada orang arifin. Ini kerana mereka amat bergantung pada Allah SWT. Sebab tu orang arifin ni mereka lebih, orang kata, lebih memilih lah untuk pada kekurangan berbanding dengan orang-orang yang dalam kesenangan. Dia bimbang sebab apa? Dia takut dia jauh pada Allah SWT. Kebergantungan dia kurang. Iktibar pada hikmah ini, Syekh Yusuf bin Al-Husain pernah menulis surat kepada Al-Junaid. Katanya, la azaqaqallahu ta'ma nafsika fa innaka in zuqtaha la tazuku ba'daha khairan abadan. Maksudnya, kata Yusuf ni yang ditulis surat pada Al-Junaid, tokoh tasawuf kita ni, supaya Allah tidak memberi kemewahan atau kelapangan bagi dirimu. Kerana sesungguhnya jika kamu merasainya, nescaya tidak merasai selepasnya kebaikan selama-lamanya. Tak? Jadi itu ibaratnya, bila dia orang kata rasa dalam keadaan senang ni, makanya bila datang susah lagi tu, dia rasa dia akan bandingkan dengan senang dia. Allah, senang dulu. Takut kalau dia seorang yang sedar diri, tak ada masalah. Dia bimbang takut dia kufur. Waktu dia senang, Allah Ta'ala uji dengan kesenangan dia, alhamdulillah dapat tak perintah Allah semua kan. Bila takut dia kadang yang susah nanti dia risau takut, termasuk kufur pula dah. Dia mula menyalahkan takdir. Kan? Kenapa aku jadi macam ni? Kenapa macam ni? Jadi, makanya bila kita letakkan diri kita ni sebagai seorang hamba, bila kita letakkan yang kita ni semua ni inna lillahi, milik Allah Subhanahu Wa Taala, makanya tak ada apa-apa pun kita ni. Allah Ta'ala letakkan kita ni sebagai pengurus. Pengurus apa? Pengurus diri sendiri ya. Pengurus diri sendiri iaitu bagaimana kau nak bawa diri kau? Nak jadi sebagai ashabul yamin ke ataupun ashabul shimal?
Mana kau nak buat? Kita letakkan diri kita. Tak? Takdir kita dalam ilmu Allah SWT tu semua orang. Dia pun tak tahu takdir dia macam mana tak. Tapi kita cuma menjalani takdir kita lah. Sudah pastilah sebagai seorang manusia normal, sebagai seorang mukmin, kita akan memilih yang baik. Wahadainahun najdaina. Allah Ta'ala bagi tunjuk pada kita dua jalan. Sudah pastilah Allah Ta'ala nak kita pilih jalan yang baik kan. Jadi itu kata tadi. Ya, makanya Allah Ta'ala ni, supaya Allah tidak bagi kemewahan lah, kata Yusuf bin Husain kepada Junaid ni, Al-Junaid tadi tak. Sebab apa? Sebab bila dia rasa kesenangan, nanti dia akan merasai selepasnya kebaikan selama-lamanya. Tak? Yalah, macam orang makan musang king tuan tak. Kita ni kalau dah kena musang king, kena satu durian lain, tak apa nak kena lah. Sedap lah musang king tu kan. Kena air ke umpat, makan. Tapi dia punya feel tu dah lain lah. Sebab apa? Dia punya musang king tu dengan lembutnya, dengan biji dia. Dia punya nikmat kan. Ini contoh je tak. Ini kerana amat sukar dalam mulazamatul adab. Bagaimana kita nak melazim, membiasakan kita beradab dalam keadaan ini. Dan dalam Rasulullah sebut macam tu lah. Ramai orang yang gagal bila mana diuji dengan kesenangan. Jadi bila kita sebut ramai gagal, kita minta pada Allah, ya Allah janganlah masuk ke dalam golongan yang ramai tu. Minta tu lah. Kalau ramai yang gagal diuji dengan kesenangan, kita minta lah. Jangan ya Allah aku diuji dengan dalam golongan yang ramai. Sebab ada yang kalangan yang okey je. Abdul Rahman bin Auf okey je. Kan? Osman bin Affan dan sahabat-sahabat lain yang kaya-kaya okey je. Mereka diuji dengan senang pun dia tak ada masalah. Dan mereka dapat mengharungi dengan baik tak? Jangan kita minta senang tu macam korun. Dah lah lebih senang kan. Dah lah senang, lepas tu lalai pula. Kan? Bukan dekat lalai. Lawan pula perintah Allah kan. Jangan macam tu. Jadinya kita minta kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kalau pun dalam ramai-ramai ni, lupa ya Allah, janganlah masuk dalam golongan yang ramai tu. Masuklah golongan yang sedikit tak. Golongan yang sedikit. Jadi dalam hadis juga sebut. Ada satu ketika saya lah, dalam ni hadis sebut, Rasulullah minta supaya apa? Baginda berada dalam diri orang dalam kalangan orang-orang yang sedikit. Allah maja'ani minal qalil. Jadi aku dalam golongan yang sedikit. Jadi apa benda? Kalau bukan Rasulullah pun dalam kalangan ulama lah tu. Nanti saya tengok balik kan. Dia selalu berdoa, ya Allah jadikan aku dalam golongan sedikit. Jadikan aku yang sedikit. Kita hari ni kita selalu sebut majoriti kan. Kita suka kata majoriti tak. Tapi kita bagi golongan sedikit. Ya, kata ini pandangan kata ulama lah tu. Ya. Jadi bila orang dengar kata apa kan kalau orang minta pada golongan sedikit. Ya. Sebab golongan sedikit inilah mereka ni, golongan sedikit inilah mereka yang mana sentiasa dekat dan rapat dengan Allah SWT. Ya. Jangan jadi golongan yang lalai. Ya. Jadi orang yang golongan yang sedikit nanti tak. Nanti tu nak boleh hurah itu. Ya. Kemudian dikatakan, dikatakan. If alal bisati wa iyyaka wal inbasati. Maksudnya berdirilah di atas permaidani sifat bastu dan jaga-jaga kamu daripada perasaan kelapangan. Berhati-hati tak? Maksudnya kita berdiri ni atas nikmat ni, makanya berhati-hatilah kita. Takut-takut nikmat itu menyebabkan kita jauh pada Allah SWT. Nikmat sihat contoh tuan tak? Nikmat sihat lah. Kita cerita nikmat senang lagi lah. Kaya pun tak. Nikmat sihat pun cukup. Allah Ta'ala bagi kita nikmat sihat kan. Makanya bagaimana kita memanfaatkan nikmat sihat itu? Adakah nikmat sihat ini kita hanya peruntukannya untuk dunia semata-mata kan? Sedangkan nikmat sihat ni dituntut kita ni yang pertama jaga solat lah. Kan? Dalam solat, bagi lelaki pula solatnya solat berjemaah. Berjemaahnya di mana? Di masjid. Di masjid. Jadi kita tanam dalam diri kita ni bahawasanya ya, solat itu bagi lelaki solat yang di masjid. La solata illa fil masjidi. Tak ada sembahyang mereka di masjid. Kan? Tak. Sebab kita tu orang dia faham tak apa jemaah ni dia padu payah je. Orang buat lain tak payah kan.
Jadi dia fikir macam tu. Tak, fardu ni semua orang kena buat. Fardu kan, dia benda fardu. Jadinya, tak dalam walaupun semua buat, tapi tidak semua dituntut. Ini kita kena faham. Walaupun dia sebut fardu, dia ada fardu ain, dia ada fardu kifayah kan. Jadi fardu ain ni semua orang kena lah, untuk ilmu, buat ibadah semua kena lah kan. Jadinya fardu kifayah ni tidak dituntut pada semua, hanya sekelompok. Jadi kita punya faham, dia sebut sekelompok, bukan aku lah, korang lah. Lalu bagi contoh, pengurusan jenazah tak. Pengurusan jenazah ni dia fardu kifayah. Seorang buat, lain tak payah kan. Bukan maksudnya walaupun ada sekelompok yang buat, lain tak payah kan. Yang lain tu wajib kena tahu. Paling kurang esok orang ni tak ada, kau boleh buat. Bukannya esok kalau orang ni tak ada, menjajah dah mana nak cari perekaman di jenazah mana-mana tak. Semua ilmu ni semua orang kena ada. Cumanya tugas ini ditaklifkan kepada pemandi jenazah. Itu kena faham macam tu. Jadi maksudnya tak adalah semua orang. Kalau satu masjid ni tahu ilmu menguruskan jenazah, tak ada seorang pergi mandi pegang ramai-ramai jenazah tu, tak ada lah. Sekelompok je lah. Sebab dia pada bayar kan. Tapi semua kena ada ilmu lah. Kena tahulah basic. Solat jemaah juga, dia sama je. Tapi samanya itu, solat jemaah lebih berat. Sebab apa? Yang dia beri keuzuran tadi. Tadi saya sebut, kalau urusan jenazah, bukan semua orang kena buat. Sebab dah ada orang nak uruskan, dia uruskan. Cuma itu kalau dia tak ada, kita dah kena buat. Dia kena ada lah ilmu tu. Kalau tidak, satu kampung tu berdosa kan. Berbanding dengan solat jemaah ni pula, memang dia fardu kifayah. Dan dia beri kelonggaran. Tetapi kelonggaran itu diberi pada siapa? Hanya diberi kepada mereka yang uzur. Uzur tu macam mana? Pertamanya sakit lah kan. Kalau ada sakit macam dalam iman jemaah, diangkatlah. Keduanya kalau ada urusan, contoh dia bertugas ketika itu pula tak dapat nak jaga iman jemaah, tak apa diberi kemaafan. Yang tak ada maaf ni yang duduk rumah main TikTok ni. Duduk tengok dia siaran ulangan World Cup ni. Ni yang kena mari. Kau buat apa? Apa masalah kau? Sihat-sihat. Lapang-lapang marilah. Azan dengar. Yang dia beri keuzuran tadi geng-geng tu je. Orang yang bertugas, yang sakit, yang urusan tak dapat ditinggalkan. Ya. Sebab tu sahabat, bila mana dia, yang dalam hadis juga sebut lah. Yang mana dia buat rumah, binaan. Dia lagi satu batu bata dia letak. Tapi dengan azan. Dia letak balik tadi. Sebab apa? Dia tak nak kata tak. Bukan sebab aku letak batu bata ni, dunia masuk dalam hati aku. Aku tak nak. Aku utamakan ni, akhirat. Tak. Jadi kita kena betul pemahaman kita. Bukan salah mazhab kita, tak ada salah pun. Sama je, semua mazhab sama, semua suruh majemaah. Tapi cuba tengok pula mazhab lain. Kenapa bila mana time azannya penuh masjid dia? Yang meniaga tutup kedai. Jangan tengok kat Mekah aja, sama je kat negara lain pun. Sebab mereka dididik begitu. La solat tak ila fi masjid, tak ada sembahyang mereka di masjid. Bukan di kedai kau, mari masjid ni. Kan? Cuma cara kita faham tu. Kan? Masa belajar kat sekolah lu faham lah cara terangan tu. Padahal dia tengok mazhab sama yang tuan, pergilah ke mana negara pun. Ya, sebab apa mereka faham? Bila dengar azan, di mana sepatutnya aku berada sekarang? Di mana aku patut berada sekarang? Di masjid lah. Melainkan mereka yang diberi keuzuran. Kalau contoh orang yang menjaga keselamatan, boleh tak? Makanya dia pergilah, tak ada masalah. Bagi kita yang lapang ni tak. Bayangkan kalau di negara lain pun yang buka kedai pun dia boleh tutup kedai mari. Maksudnya apa? Sepatutnya niaga ni lagi okey kan, lagi bagus tak? Tak, dia tutup mari. Jadi kita kena faham macam tu. Bahawasanya bila buat solat jemaah ni, dengar azan, kau boleh berhenti, kau stop dulu, kau mari sembahyang. Jangan kita sebut faham fardu kifayah kita tadi, tak payah masalah. Bila dah ada, imam dah ada, sudah. Dia orang nak buat tak ada masalah. Terangkatlah dosa dah. Ni yang salah faham. Sebab tu satu ketika, dalam riwayat Bukhari juga Rasulullah sebut apa? Aku pernah terfikir untuk ketika orang tengah semayang ni, aku nak keluar. Aku nak percaya rumah orang-orang yang tak mari semayang. Aku nak bakar rumah dia. Nak. Sampai peringkat macam tu. Bukan Rasulullah nak bakar betul pun. Tapi Rasulullah kata, maksudnya,
wajibnya, pentingnya solat jemaah tersebut. Tapi penting kalau Rasulullah terfikir nak bakar rumah, apa? Tak ada alasan untuk kau tak datang. Itu zaman belum ada TikTok, tuan-tuan. Belum ada TV, belum ada apa lagi dah. Belum ada handphone. Itu pun Rasulullah kata macam tu. Jadi itu kata tadi ya. Maka kita jangan salah faham tentang fardu kifayah ni tak. Fardu tu semua orang kena ada, kena tahu. Kena datang. Kecuali mereka yang diberi keuzuran. Itu saja yang tak payah mari. Ya, tak payah datang. Yang lain yang tak ada masalah tu mari. Ya, jangan kita faham tak apa. Diorang ada semayang tu tak apa, tak payah. Bukan begitu tuan. Ya. Ketiga, berkata seseorang kepada Abu Muhammad Al-Jariri, kuntu ala bisatil unsi wa futiha alayya tariq al-basti fazalaltu zallatan fahujibat an maqami fakayfas sabilu ilaihi dallani ala al-wusuli ila ma kuntu alaihi. Maksudnya adalah aku di atas perasaan jinak dan dibuka kepadaku jalan ke lapangan. Lantas aku tergelincir dan dihijab daripadaku makamku. Bagaimana cara ke arah itu? Tunjukkan aku jalan yang sampai sebagaimana terdahulu. Lantas beliau menangis, ya, Abu Muhammad seorang ni lah. Lantas beliau menangis dan berkata, Abu Muhammad Al-Jariri ini menangis dan berkata, ya akhi, al-kullu fi tahri hadhihi al-hitati. Hai saudaraku, semuanya dalam kekuasaan kawasan ini. Ya, kadang-kadang kita ni, saya sebut tadi lah, lapang-lapang dah. Tapi hati tu tak tergerak nak mari dah. Tak tergerak. Ya, dengar azan dah. Tapi hati tu macam rasa nak mari, tak payah nak. Maka berdoalah pada Allah. Berdoa, ya Allah, masukkanlah aku dalam golongan orang yang kau beri kebaikan, ya Allah. Orang beri kebaikan. Jadi Allah bagi kita kekuatan. Man aradallahu bi khaira yafaqahu fid din. Barang siapa yang Allah Taala nak bagi dia kebaikan, Allah akan bagi dia kefahaman agama. Maka minta pada Allah. Ya. Sebab ada dalam jiwa kita rasa macam tu tak. Bukan ada masalah apa pun, boleh je datang tapi tak mari pun tak. Maka minta pada Allah SWT supaya bagi kekuatan untuk kita datang. Ya. Kemudian dia tanya sebagai syekh tentang gelincir ini. Apa maksud gelincir ni tadi ni? Macam tadi lah, dengar tapi tak nak mari. Dengar azan. Tapi hati tak bergerak nak mari ni. Ya, katanya, in basatu ma'al haqqi bi ghairi adabin. Yang ininya berasa lapang bersama hak tidak beradab. Ya. Maksudnya apa? Dengar dah azan, ya. Dan ada ruang nak pergi pun sebab tak sibuk pun, tapi tak beradab. Apa dia tak pergi? Dia adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Bukan dia tak tahu tentang kepentingan solat berjemaah ni kan. Tapi ini dia rasa hati tu tak nak mari ya. Rasa berat, malas kata nak ni. Yang kelima ya pula, Ustaz Abu Al-Qasim Al-Kushairi berkata, wa min hadha khasyayal akabiru wassawatu. Dan dari sini telah takut ulama besar dan juga pemimpin. Dia risau. Orang alim, pemimpin ni kalau dia faham agama dia risau. Dia bimbang, takut. Dia kelapangannya dia memang tak lapang ke orang macam ni kan. Tetapi takut Allah tak bagi dia kelapangan dan peluang lagi untuk dia datang ke rumah Allah.
untuk dia pun taati perintah Allah. Ini dibimbang. Ya. Dalam Lataiful Iman menyebut al-bastu mazallatu aqdami ar-rijali fahuwa mujibun limazidi hadrihim wa kasratu lajaihim wal qabdu aqrabu ila wujudi as-salamati li'annahu wattana al-'abdu idh huwa fi asir qabdatillah wa ihatatil haqqi muhitatan bih wa min aina yakunu lil 'abdil basti wa hadha sya'nahu wal bastu urujun an hukmi waqtihi wal qabdu huwa laiqu bihadhihi ad-dari idh hiya wattana at-taklif wa ibhamul khatimati wa adamul ilmi bisabiqati wal mutalabati bi huquqillahi ta'ala. Al-bastu tadi, al-bastu kelapangan tadi boleh menjadikan banyak kaki-kaki lelaki tergelincir. Ada tadi, patut kau datang mari sembahyang jemaah sini, ada duduk rumah. Yang tak yang di rumah ni orang perempuan je. Ya, orang lelaki semua sembahyang di masjid. Ya. Kali sekala okeylah kan, sebab apa nak didik kan? Nak didik ada benda yang kita nak ni main di rumah ada, ataupun memang kita tak ada kesempatan datang, bolehlah. Justru dia mesti menambahkan pengawasan atau peringatan dan banyak kembali. Sedangkan al-qabdu lebih dekat kepada adanya keselamatan. Kerana ia menetapkan hamba dalam tawanan qabd Allah dan penguasaan Tuhan yang hak. Dari mana berlakunya bagi hamba al-bastu tadi kelapangan ni, dan inilah keadaannya. Al-bastu keluar daripada hukum waktunya, sedangkan al-qabdu yang layak di negeri ini kerana ia negeri taklif dan masih kesamaran kesudahannya tanpa ilmu dengan yang terdahulu dan dituntut dengan hak-hak Allah Ta'ala. Itu pentingnya dalam kita bentuk ilmu ni kefahaman. Ya, kefahaman. Ada orang dia ada ilmu tapi dia tak faham. Ilmu tu ada tapi kefahaman tu tak ada. Jadi minta Allah bagi kita kefahaman. Allahumma faqihna fid din. Abul Abbas Al-Mursi berkata, al-amatu idza huwifu khafu wa idza ruju rajau wal 'arifuna idza huwifu rajau wa idza ruju khafu. Orang awam ni kita tak? Apabila ditakutkan mereka berasa takut. Apabila diharapkan mereka berharap. Sedangkan orang arif apabila ditakutkan mereka berharap. Dan apabila diharapkan mereka takut. Ini beza dia tak? Jadi orang awam ni kalau ditakutkan mereka tak takut lah. Mari tsunami tak semua mereka takut. Rajin mari masjid, rajin pegang Quran tak? Dia takut kan? Dia tidak begitu. Ya. Maksudnya bergantung kita kepada Allah sama je. Dalam keadaan baik tak baik semuanya kita taat minta Allah. Ini kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam Gua Sur. Ya. Ya Rasulullah,
Lau nazara ahaduhum tahta qadamaihi la ra'ana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahzan innallaha ma'ana. Ini ketika Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah bersembunyi dalam gusur, dia bimbang takut-takut mereka ni diketahui. Dia takut-takut orang Quraisy nampak mereka tak. Wahai Rasulullah, kalau seseorang di kalangan mereka melihat di bawah tapak kakinya, maksudnya kalau orang tu tunduk, di mana nampak Rasulullah dengan Abu Bakar dalam gusur tu. Jadinya, kalau seseorang di kalangan mereka ni melihat di bawah tapak kakinya, pasti melihat kita. Lantas Rasulullah SAW, la tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Tak? Doa Nabi SAW sejurus perang Badar. Ini perang Badar ni perang yang pertama dalam Islam. Allahumma in tuhlik hadhil isabata lan tu'bada. Fayaqulu Abu Bakrin da' munashadaka rabbika fa innahu qad wa'adana bin nasri. Doa Rasulullah SAW dan sebelum perang Badar, ya Allah, jika kau hancurkan kumpulan ini, ya Allah, ahli Badar lah, nescaya kau tidak disembah selama-lamanya. Lantas jawab Abu Bakar, tinggalkan keluhanmu kepada Tuhan. Sesungguhnya dia menjanjikan kita dengan kemenangan. Syekh Zarruq berkata, Abu Bakar berada pada maqam siqah. Terpercayanya dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Rasulullah SAW pada mauqif an-nazar, kerana luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih sempurna bersama setiap yang sempurna mengikut zahirnya, justru ketahuilah. Rasulullah berdoa tu dalam kedudukan Rasulullah sebagai seorang manusia. Sebab tu Rasulullah bagi, ya Allah, kalau hari ini kami kalah, ya Allah, maka tidak ada lagi lah orang akan menyembahmu, ya Allah. Rasulullah berdoa atas kedudukan baginda sebagai seorang manusia. Ya, memang betul. Ya, istilah gunakan. Kemudian Abu kata, ya Rasulullah, yakinlah bahawasanya Allah akan bagi kita kemenangan. Betul lah tu. Betul. Ya. Cuma kan dalam adab berdoa, kita kena merendah diri. Betul lah. Ya Allah, aku hamba punya hina, ya Allah. Aku hamba punya lemah, ya Allah. Ya Allah, aku banyak kekurangan, ya Allah. Ini memang adab berdoa. Jadi Rasulullah gunakan dia punya istilah begini lah. Dia punya laras dia tak. Maka ada doa ni merendahkan, ya Allah. Kalau kami kalah, ya Allah, siapa kita mahu, ya Allah. Kemudian yang sebelahnya, ahli tamakninah dan tamkin ialah golongan yang sedikit. Ini kerana martabat mereka yang tinggi memerlukan kepada mujahadah nafsu yang berterusan. Kan? Orang yang tamkin ini, orang kata apa, yang tetap, yang sabit ini, makanya dia ni, ujian dia ni, makanya dia lebih tinggi lagi. Orang macam kita jugalah. Kadang-kadang ujian pada kita ni bukannya ujian yang berat-berat, ujian benda sikit-sikit je pun lah. Tidak melibatkan, orang kata macam saudara kita di Palestin, saudara-saudara kita di negara-negara yang minoritinya orang Islam kan. Nak ibadah susah, nak semayang pun susah, tutup aurat susah tak pun. Kita dalam keadaan suasana yang kondusif. Nak kuliah senang, tutup aurat mudah, nak semayang semua alhamdulillah, di Malaysia ni senang lah. Tapi jangan leka, jangan lalai. Itu ya tak. Sebab kita berada dalam maqam kita. Maqam al-bastu. Nak mari masjid senang, nak sedekah senang, semua senang. Jangan lalai. Ini kata tadi ni. Ya, jangan lalai. Wallah, tuan-tuan, itulah kupasan kita pada hikmah ke-79. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.
Dan insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan mengupas pula pada hikmah yang ke-80. Tajuknya pada masa ke lapangan Al-Bastu tadi, tak habis lagi tentang Al-Bastu tadi ni. Waktu kita lapang ni, hawa nafsu dapat mengambil bahagiannya kerana gembira. Semuanya apa yang baik kepada Allah SWT, sebab kelemahan dan kekurangan saya ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan pada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan. InsyaAllah.